Sekarang ni kita berada di rumah Cik Noziman kita lah. Jadi kita nak dapatkan feedback sikit lah berkenaan dengan pengalaman Abang Man berurusan dengan Reno Mega Construction ni. Orang panggil, orang nama gelama orang panggil apa? Sini banyak orang panggil Abang Man lah. Abang Man lah. Dah bersara dah 2 tahun dah kan. Rezeki Tuhan bagi tu, beli tanah, lepas tu buat rumah lah. Jadi sebelum saya jumpa dengan MICB Construction banyak tempat dah saya pergi nak buat rumah kontraktor 2-3 tempat. Orang berpuas hati lah. Tengok dalam iklan TikTok kan. Dalam TikTok tengok Cik Pian pandai dekor rumah. Bijang-bijang dia pun bawa 4-5 biji lah rumah yang mana contoh dia dah buat lah. Jumpa dengan owner rumah, feedback memang cantik lah, terbaik lah. Mulakan projek rumah saya memang saya puas hati lah. Hari-hari saya tengok dia punya pekerja pun buat teliti lah, memang ikut masa betul-betul lah. Cik Pian ni kita senang berurusan dengan dia. Kalau kita ada apa-apa masalah, kita tak puas hati, plan betul ke tak betul, kita bagi tahu kat awak, bagi tahu dekat dia, kita beri bincang dia. Memang 100% sampailah hari terakhir ni saya puas hati. Kalau orang tanya Abang Man ni, Abang Man berani tak nak recommend apa MICB ni untuk buat rumah mereka? Memang saya berani. Saya bagi jaminan 100%. Alhamdulillah. Dah recommend tu insya-Allah. Pasal saya pun sebagai tuan rumah memang puas hati, cukup-cukup puas hati. Terbaiklah untuk Cik Pian. Terima kasih.